Malaysia telah menyubsidi gas petroleum cecair, LPG, sejak 2003 bagi memastikan gas memasak mampu milik untuk isi rumah, dengan kos sebanyak 3.4 bilion RM pada tahun 2024. Subsidi ini hanya diberikan untuk kegunaan domestik melalui silinder 14 kg, manakala sektor komersial dan industri tidak layak mendapat subsidi tersebut. Sejak 2021, peraturan mewajibkan perniagaan yang menggunakan lebih daripada 42 kg LPG, contohnya 3 silinder 14 kg, pada satu masa untuk mendapatkan permit, bertujuan mencegah penyalahgunaan gas bersubsidi, khususnya aktiviti dekanting haram. Namun, pada Mei 2025, operasi penguatkuasaan yang dikenali sebagai OPS Gasak mencetuskan kekeliruan dan salah faham, di mana sesetengah pihak menyangka bahawa subsidi telah dimansuhkan sepenuhnya. Isu utama yang timbul termasuk salah tafsir terhadap penguatkuasaan ketat Peraturan 2021, yang disalah anggap sebagai pemotongan subsidi, walaupun Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Armizan Mohan Ali, menjelaskan pada 29 Mei 2025 bahawa subsidi isi rumah kekal tidak berubah. Terdapat juga kebimbangan mengenai kesan penguatkuasaan terhadap perniagaan kecil, di mana pengkritik berhujah bahawa mereka terpaksa menggunakan silinder komersial yang lebih mahal, 70 RM berbanding 26.60 RM bersubsidi. Walau bagaimanapun, kerajaan menegaskan bahawa pengguna kecil di bawah 42 kg tidak terjejas oleh dasar ini. Selain itu, reaksi politik turut memanipulasi isu ini, dengan pembangkang mendakwa dasar baru dan kenaikan harga makanan sebagai langkah politik, walaupun peraturan berkenaan telah dimulakan sejak 2021. Tekanan fiskal turut menjadi faktor utama, kerana kos subsidi yang meningkat dan reformasi subsidi yang melibatkan bahan api lain seperti diesel dan RON 95 menjadikan penguatkuasaan ini kontroversi. Kerajaan berusaha menyasarkan subsidi kepada isi rumah dan mengurangkan defisit bajet melalui langkah-langkah ini. Secara ringkas, kontroversi berkaitan subsidi LPG ini berpunca daripada salah faham terhadap operasi penguatkuasaan 2025 yang disalah anggap sebagai pemotongan subsidi secara keseluruhan. Sebenarnya, fokus utama adalah memastikan sektor komersial tidak menyalahgunakan subsidi isi rumah dalam konteks reformasi fiskal dan kritikan politik. Subsidi untuk isi rumah kekal tidak berubah, dan isu ini lebih berkisar kepada usaha kerajaan dalam menguruskan sumber dan bajet negara.